molek ni. Kondok anak ramai. Siapa sangka kilang kondok online terbesar di Malaysia ada di Bacok. Bermula buat untuk anak-anak makan, sekarang dah terjual dekat 100,000 parcel. Kecil-kecil macam-macam gini deh. Kita nak buat kondok mana? Mungkin tradisi orang Bacok. Inilah kondok Abella. Kondok anak ramai. Yang famous di TikTok tu saya awak. Rupa-rupanya kilang dia di Pauh 5 Bacok. Paling ni baby. Baby paling famous sekali. Ini monten, saya Monten, sederhana dengan hak sederhana. jambu. Kata kalau hak gini Ini saya sederhana, kita ada macam-macam jenis topping. macam-macam. Sebab apa? Sebabnya anak ramai. Sebab belah kita terjah kilang dia. Saya ada signboard saya awak. Kondok. Kita bantu Mahra. Fama, Mardi. Habis dah rosak rambut saya tapi tak apa demi konten. Ni. Hak ni hak siap dah lah. Ni siap dah. Weh, Kita akan tunjuk cara pembuatan kondok dah. Untuk semua jenis kondok ni kecuali kondok buah sahaja kita tak guna adunan ni. Hak lain semua kita guna adunan yang sama dah. Tak apa tunjuk resepi kalau tiga gan dah. Tak apa. Oh, rezeki masing-masing. Resepi masing-masing. Kita akan masuk tepung pula dah. Okey. Ni tepung biasa je. Biasa Tepung gandum biasa sahaja. Itu kita akan masuk ni gula dah. Gula okey. Okey, masuk gula. Garam. Tak mana leting ke? Tak mana. Cukup rasa orang kata. Rasa. Chicken stock. Oh chicken stock. Chicken stock. Ketangih lah. Lepas tu kita pakai hand mixer. Lepas tu law ni baru kita upgrade untuk pakai mixer. Basuh tepung. Lebih kurang dalam seminit gitu kan. Minit lah. Dia tak boleh pekat sangat, dia tak boleh cari sangat. Bagi sebati nampak getah gitu. Getah. Ya getah. Kita nak cuah dalam ni dah. Tengok tu. Oh, lembut molek si awak ha. Patutlah gebu deh. Tu dia. Kembali lagi pani. Lepas ni kita kena tunggu dalam sejam ke 2 jam untuk dia kembang 2 kali ganda. Berganda lah. Kapan ni pani? Ni kita cheese dia. Mozzarella tu. Ni cheese mozzarella dah. Kita nak kerak sekejap lagi dah. Dekat 100 juga. Dekat 100 juga? Bekam kepala sakit. Ni memang kita ada SOP kita dah lah. Kita ambil luar negara lah. Negara lah. Hak Malaysia pun ada, cuma dia mahal lagi. Mahal lagi? Mahal lagi. Ni kita kekat gini, lepas tu kita kekat pula lah. Kita kekat dadu-dadu lah untuk dapat ke cheese. Hak ni lah hak buat tarik ni. Mozzarella. Dia ada hak sosis saja pun ada, cheese saja pun ada. Ikut dengan 30 jenis kondok tu ada macam-macam ni lah. Kalau tengok isi dalam dia, ni kita cocok sosis, kita cocok cheese. Inilah. Tu je. Beres. Anak ramai. Anak ramai. Sebabnya sos paket kita ni ada banyak. Kita nak memang lah ni pun sasaran kita budak-budak, budak-budak zaman ke kondok ni. Kita target orang semua orang mampu untuk beli kondok. Betul. Satu Malaysia boleh beli. Sabah Sarawak tak ke? Semenanjung saja. Depois seluruh Semenanjung lah. Senang lah. Kalau sewa nak beli, ada dekat TikTok shop dia ataupun dekat Shopee Habella ada juga. Kondok je Anak Ramai harga. HQ. Kondok Anak Ramai HQ. Kejadian dia sebelum dicelup dengan tepung dia. Tepung dengan breadcrumb. Tepung itu. Okey, ni tepung kita sebah kembara dah 30 minit. Berisi udara lah. Dia ada angin lah. Ada angin dia ada. So dia naik dah tapi dia turun balik pula. Breadcrumb. Betul habis. Okey. Kondok kita hak ni kondok ni kita buat dah kemarin kita bekudah dah. Kita akan golek ginilah. Hak skin ni lah. Hak kita perlukan lah kalau nak buat kondok ni. Kita balut dengan breadcrumb. Dia akan jadi gini. Lepas tu kita akan goreng separuh masuk lah. Tu betul dia. Skill dia, cara dia benar kan? Cara dia kena golek tu biar salut semua belakang. Tak sebi nampak pun lek dalam tu. Kalau tak salut, cia ke tobek. Hasil awak makan sos saya kembar. Okay, ni proses kita goreng lah. Ni kita ada kondok ayam. Lepas tu ni saya sedang lah. Kalau tengok dalam foli tu saya sedang. Dengan hak tu rainbow warna-warni. Breadcrumb pun kita buat special warna-warni. Warna-warni juga. Tu dia. Dia cheese yang warna-warni ke? Cheese warna-warni. Memang kita custom sendiri cheese tu. Kita buat sendiri cheese ni. Memang kita goreng banyak lah. Sehari lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 pakai sehari. Sehari Alhamdulillah. Okey, kita ready dah ni. Nanti kita sejuk, lepas tu kita packing. Banyak flavor dia. Berapa flavor? Kita ada 30 jenis 30 jenis flavor lah. Ni cornflake. Cornflake ni. Ni baby tak adalah. Ni kita nak buat kondok nenah dah. Kondok nenah ni kondok buah pertama ada kat Malaysia. Tak ada orang lain lagi buat. Kita buat nenah, kita letak buah nenah, kita letak cheese. Adonan dia pun special. Kita pakai puri buah nenah. Sama je proses dia. Jadi. Selain nenah flavor apa kita ada? Selain nenah kita ada pisang lagi. Pisang lagi lah. Kita akan rasa setiap satu. Bila akan makan semua lah. Tak tahulah makan semua dok.
Antara kondok yang paling soho sekarang ni gapo? Kondok baby lah. Baby. Ni baby Okey. putih dengan baby rainbow. Biru rainbow. Hak rainbow ni lah hak warna-warni, hak special sikit. Cheese dia ada warna. Cheese dia ada warna hak Tengok tu. tu, ha. Lepas tu hak ni hak topping-topping lah. Topping-topping kita ada kentang, cornflake, mami. Lepas tu hak ni montel saya sederhana. Hak ni saya sederhana. Hak ni saya besar. Kita ada juga saya besar. Oh, besar. Hak ni saya besar Kalau lah. ke jambu lagi ni, sederhana ni- baru. So biasa kalau kedai pasar raya hak ni lah. Hak ni 10 ya aja. Pula ya. Ada sebelah batai. Tak Sebelah sampai batai. seria pun sebatai. Hak ni daripada hak ni jadi packaging hak ni lah. Hak ni saya sederhana. Hak ni. Hak ni kalau hak saya banyak gini ada 10 batai ni belah ya dah. Belah ya. Hak Okey. ni. Oh, tu besar sangat ni tu. besar ni. Besar. Oh ni ya. Lebih berat ni lah. Nampak besar lagi ni kalau packaging tewa belah-belah. Hak ni ada jual belah-belah kalau kita kat event pun kita ada juga kita jual 10 ya gitu. Beres-beres. Oh ni hak rainbow. Ni hak rainbow. Orang comel. Oh, baca gaya makan kondok. Ada set-set pekerja ni. Ni bahagian ke apa ni? Ayah ni dok. Awak gelas semuanya. Ni semua stay tu ni sebab awak walah ni. Ada juga. Masa awak lah tahu kena makan kondok semua. Kena pakai semua. Yang antara pasal-pasal dia, ni hari ni lah. Deh. Tinggi pada tu dia jual ni. Ni kita berada di kebun di belakang kilai dia ni. Kebun sayur, salad. Lada, bawai tak ada. Ayah mana pers awak? Kita nak buat kondok pas ni. Ha. Kondok ayah ada kot Okey. tak ada tempat lain kau nak makan kondok. Sebab kita ke semua kamera Highland. Kondok daripada beranak ramai. Kita dah hak biasa sekali lah, hak baby dia. Baby full cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Mozzarella dia ada flavor jugalah. Bukan sekadar masin dok, dia ada macam cheese itu rasa sikit. Nak lagi sedap guna cili sauce dia. Nah. Cili sauce. Dia nak lagi sedap, mungkin ambil cheese. Sauce cheese ni dia tak jual kau, tu lah. Saya jaga makan tapi ni dok saya berkorban demi konten Bismillahirrahmanirrahim. Lagi paluk rasa dia. Masin pada ni. Rainbow. Rainbow ni ada cheese yang berwarna-warni. Apa? Luar ni saya nak terah ni pula. Semua binatang dia ada belah je. Tadi bunyi anjing, betul bunyi kambing. Biasalah aku kawasan kamera Highland ke. Okey ni, hak ni panggil apa? Makan mami. Bismillahirrahmanirrahim. Hak mami ni saya ingat kemasin, tak masin pun. Sebab tak perencah dia. Dia luar aja. Limak kentang. Kentang ni cebisan kentang. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni sedap dah. Luar dia kan macam fresh. Rasa dia. Memang fresh betul. Dia kena fresh. Dia kena fresh. Kalau nak sebut kejut sebab rasa dia. Lebih kurang sama. Ada hot sosis saja, ada hot cheese saja. Kalau awak first time nak beli, saya recommend beli hot ni. Hot ni sebab dia tak fresh luar. Rasa tu kalau lah awak tak chili sauce dengan cheese luar ni memang sedap dah saya rasa. Tu dia. Baik. Okay. Jadi inilah makanan yang bukan tradisi orang Kelantan kita. Bukan tradisi orang Bacok. Saya pun tak tahu orang Bacok makan kondok. Tanya mak dia. Dia kata zaman dulu je makan apa? Serabang, kondok. Kondok tu ada list. Jadi kalau awak nak makan kondok anak ramai boleh beli dekat showcase Abella, dekat pergi juga kat TikTok anak ramai. Kondok anak ramai. Bagi saya berbala lah. Especially yang ni saya akan rasa saya ni saya boleh ambil. Kalau saya jual kat Cameron Street, kedai Abella awak saya awak nak tak? Produk lokal Kelantan kita. Jadi sekian dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Agak ekor. Romel lah sikit rasa. Okey. Legannya. Selai kok. Rasa dia lembut sangat-sangat. Tengok tu dal dia. Macam apa ni macam donat. Donat ke apa panggil? Dia rasa macam cukup rasa dah. Dia rasa masin, manis. Kita tu orang review ada tonsel. Jadi belakang ni nak makan belakang. tak apa. Dia aku okey, beres. Dia tanya asal usul kondok anak ramai ni macam mana? Gini mula-mula tu masa tu anak saya nak makan kondok. Kita nak beli agak mahal jugalah. Lepas tu dia besar tak. Jadi kak kita mikir puluh kali. Saya pakat dengan adik saya seorang lagi tu kita kata kita buat sendirilah. Anak kata sedap. Lepas tu kata bolehlah kita jual dulu. Masa tu kita jual dengan harga seria je sebatai. Lepas tu masuk musim Covid tak boleh gimana tak. Jadi kat kita terawak frozen. Buat frozen buka COD ke apa, ada permintaan. Situlah so paket tak ada banyak jadilah anak ramai. Daripada sejenis kondok sampailah ni 30 jenis kondok pelbagai perisa. Alhamdulillah tahun lepas 2025 dengan 2024 dah alhamdulillah kita orang menang
untuk kategori sejuk beku. Kategori usahawan terbaik untuk kategori sejuk beku Di Kelantan. di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Dua piala tu. 2024 dengan 2025. Mula-mula kita minta loan dengan Mara lah. Mara banyak bantu kita daripada dapur rumah, lepas tu kita buat bangunan kayu. Bangunan kayu tu kita puabuh, kita buat hok batu untuk dapatkan persejilan halal dengan mestilah. Packaging dengan Fama, dengan Mara juga, halal ke apa pun. Kebanyakan agensi lah tolong. Saya pergi jawatan untuk bahagian marketing. Kita fokus bahagian online lah setakat ni. Dan kita juga ada fokus pada bahagian retail. Tapi kita memang fokus pada e-commerce yang ada lah di TikTok. So siapa-siapa nak dapatkan kondok kita, boleh dapatkan dekat TikTok Shop kita, Kondok Anak Ramai HQ. Kita boleh post ke seluruh Semenanjung lah. So kalau nak try, boleh try. Boleh try kondok kita. Siapa nak mari sini pun boleh. Kita berada di Kampung Pauh 5, Bacok. Boleh weh sahaja Kondok Anak Ramai HQ sampai sini lalu. Di semua showcase kita, pembelian mana-mana 3 pack Kondok Anak Ramai, semua boleh siapa-siapa dapat percuma icebox.